Raya patutnya menyeronokkan, tapi kenapa aku rasa macam terasing? Weh, TV dah bagi mati. Tak rasa kita cari mana dia? Dah lapangan makan video. Okay, Lokman, aku tengok hang dengan Luke ni baik semacam je. Dengan orang lain, keming kata. Kadang-kadang penat juga jaga perasaan orang. Lut. Selama ni aku menyusahkan hang ke? Apa hang cakap ni? Aku tak faham. Biarlah. Assalamualaikum, cikgu. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, duduk. Terima kasih, cikgu. Awak cikgu rasa kalau cikgu hari ni macam senyap je. Dua ni, cikgu. Oh ni kalau gaji pelat memang mesti dah segar. Betul tu cikgu. Ni apa bukan duk couple ke? Mana seorang? Aku rasa dia pun ni gaduh lah. Gaduh ai. Weh, Lokman. Lokman, kita bikin pin. Apa ni? Aku nak tidur. Bukan couple lah. Tu lah. Dia pun macam gaduh lah. Wait, Lut. Lukman tunggu hang lama dekat dataran tadi. Kalau dia faham aku, dia akan buat aku macam ni. Allahu Akbar. Kalau orang yang paling kita percaya pun tak mau kawan dengan kita, apalagi orang yang ada. Ini jawapan dia.
Orang nampak kami berdua ni dekat, tapi orang tak tahu kenapa kami berdua rapat sebab apa. Dia Orang kata kita ni lebih dari kawan. Tapi bagi aku, hang keluarga aku. Dan keluarga tak patut ditinggalkan. Aku ada tanggungjawab untuk pastikan persahabatan kita berdua kekal sampai bila-bila. Aku tak perlu kawan lain sebenarnya selain hang. Hanglah kawan sehidup semati sejiwa aku. Dah lah tu Riau. Ahad minggu depan kan nak raya? Kita kosong-kosong eh? Sini balik habis. Okay, sekarang kita tak tahu lah lepas dah berapa lama si B buat sebulan puasa tau. My God! Totiak bebe! Apa tak ada lori di sini?